Ramadan 2025. Selamat datang. Assalamualaikum. Anda ingat saya lagi? Saya Dr. Doralana, Pegawai Teknologi Makanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kampar. Sudah 3 tahun anda bersama dengan saya. Pada siri pertama, anda telah melihat aktiviti penguatkuasaan Akta Makanan yang telah dijalankan sepanjang bulan Ramadan di daerah Kampar. Pada tahun lepas pula, beberapa orang peniaga bazar telah berkongsi info dan tips penyediaan makanan yang selamat. Kemana agaknya tahun ini kita akan pergi ya? Macam cakap kan, bila kita check kedai atau bazar, dia kata budak ni part time je, dia tolong hantar je, dia tu pun terlibat. Sebab tu kalau nak... Seperti tahun-tahun sebelum ini, taklimat keselamatan makanan turut diberikan kepada pengendali bazar Ramadan. Tahun ini ia disampaikan oleh Encik Ahmad Arif dan Encik Abdul Muhaimin. Tahukah anda, kebanyakan makanan yang dijual di bazar Ramadan disediakan di rumah ataupun di kedai makan sebelum dihantar ke pusat jualan? Tahun ini, saya akan membawa anda untuk melihat penyediaan makanan di kedai makan. Tetapi, saya tidak keseorangan. Saya akan tinggalkan anda bersama dengan rakan saya yang telah pun berada di lokasi seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini bersama dengan saya Dr. Ahmad Fahmi di salah satu tempat di Kampung Jelinto yang mana kita akan bertemu dengan pengendali makanan, 2 orang pengendali makanan di gerai nasi ayam kicap bertumbuk. Jadi tanpa melengah masa, jom ikut saya. Kita sekarang bersama dengan 2 pengendali makanan yang disebut tadi. Mungkin kita boleh minta kenalkan diri seorang dua. Nama saya Muhammad Fakri bin Mohsin. Saya berasal dari Melaka. Dan pengalaman saya pernah membuka kedai makan Western dekat Dua Tunggal Melaka. So memang berpengalaman lah. Ya. Okey, Puan? Saya Sharifah Dalila. Saya ada background saya dalam culinary art, dalam bidang masakan dan ada pengalaman bekerja di hotel lah. Okey, jadi kita pengendali makanan kita pada hari ini bukan calang-calang dan mungkin kita boleh tengok sikit, kita bagi ruang bagi macam mana penyediaan ataupun serving of the food sendiri, dan Puan dan Encik Fakri juga memastikan keselamatan dan kebersihan makanan. Mungkin berterangkan sikit. Jadi untuk memastikan kebersihan dan keselamatan makanan ni, saya pastikan makanan sentiasa bertutup lah dan memastikan suhu setiap makanan tu dijaga. Masak. Untuk pengetahuan penonton, kita sekarang tadi daripada pukul 3 sebenarnya kita telah berada di sini. Jadi setelah masak pun sebenarnya kalau kita tengok sebahagian daripada ikan keli ni telah pun digoreng lah. So berapa lama tempoh untuk menggoreng satu-satu ikan je? Tengok pada saiz ikan. Kalau saiz ikan besar macam ni, saya ambil masa dalam 7 ke 10 minit jugalah tengok pada saiz dia. Sebab nak pastikan dia masak betul-betul kat dalam. Ikan ni kena pastikan dia tak beku lah. Kalau beku nanti dalam dia tak masak lah. So yang tu akan tambah risiko untuk bakteria membiak lah nanti. Dah selama 2 tahun mereka berada di sini dan saya kira tempat ni dikenali oleh seluruh ataupun penduduk di kawasan ni lah, dan kita melihat satu budaya yang bagus dari segi penyediaan makanan dan pengendali makanan sendiri memahami tujuan dan bagaimana mereka memastikan keselamatan dan kebersihan makanan. Jadi rasanya setakat ini saja. InsyaAllah kita akan kembali pada video-video yang seterusnya. Okey, sekarang bersama kita seorang lagi peniaga bazar Ramadan, iaitu Puan Niza. Dan tanpa berlengah, jom kita tanya Puan Niza terus. Okey Puan Niza, selamat pagi. Okey, hari ni kita minta Puan Niza perkenalkan diri Puan Niza dan kita nak tahu apa menu yang Puan Niza akan masak hari ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Puan Niza.
Berkaitan dengan pengalaman perniagaan, alhamdulillah saya dah lebih 10 tahun dalam industri pemakanan daripada kecil sampai ke skala besar. Untuk kali ini saya nak share menu di Bazar Ramadan. Salah satunya ialah nasi daging air asam. Okey Puan Niza, boleh terangkan pada kami di mana Puan mendapatkan bahan mentah lah untuk Puan berniaga di Bazar Ramadan? Untuk berkaitan bahan mentah, saya akan beli di kedai berhampiran dengan kawasan saya saja setiap hari. Dan saya tidak banyak menyimpan stok kerana bekalannya akan beli setiap hari dan ada yang supplier hantar. Okey Puan Niza, boleh terang kepada kami cara Puan Niza menyimpan bahan-bahan mentah macam mana? Okay, contohnya saya tunjuklah dekat sini. Kita dah letak asing lah untuk bahan-bahan nasi daging dan bahan-bahan jualan lain lah. Daun sup, cili, rempah ratus, dan yang saya kata tadi bahan saya beli sentiasa. Yang ini untuk stok jika hari cuti dan kedai tutup, so kita akan simpan stok lah. Kalau yang hijau ni untuk saya tahulah yang hijau tu daging. Yang ayam ni saya dah label. Ikan kita boleh nampak dalam bekas warna putih lah. Okey, selamat petang. Kita di Kampar telah menjalankan pemeriksaan di Bazar Ramadan. Okey, dalam pemeriksaan ni apa yang kita biasanya buat adalah pemeriksaan dokumen dengan pemeriksaan makanan serta kita ambil sampel-sampel makanan. Ini untuk salah satu objektifnya adalah untuk memastikan makanan yang disediakan oleh para peniaga Bazar Ramadan ni adalah bersih dan berkualiti. Assalamualaikum. Saya Hasidah binti Muhammad Yusof, pegawai teknologi makanan dari Seksyen Makanan Makmal Kesihatan Awam Ipoh. Sempena operasi Ramadan, kami di Makmal Kesihatan Awam Ipoh menerima sampel makanan berisiko dari setiap daerah di Perak bagi tujuan analisis mikrobiologi. Antara jenis makanan yang diterima adalah jenis makanan sedia dimakan seperti ayam masak merah, ikan masak sambal dan lain-lain. Tujuan analisis mikrobiologi dijalankan adalah mengesan pencemaran mikrobiologi dalam makanan, mengenal pasti kehadiran mikroorganisme patogen seperti Bacillus cereus, Salmonella, E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Selain itu, analisis dijalankan bagi menentukan tahap kebersihan makanan melalui kiraan mikroorganisme seperti jumlah bakteria aerob dan juga coliform. Sekiranya terdapat ketidakpatuhan pada sampel makanan tersebut, tindakan perendangan akan diambil oleh pejabat kesihatan daerah yang terlibat. Sekian, terima kasih. Ingat, selamatkan makanan, tanggungjawab kita bersama. Kami dari Seksyen Makanan Makmal Kesihatan Awam Ipoh ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ingat, sebelum menjamu selera, amalkan lihat, hidup dan rasa bagi mengelakkan keracunan makanan. InsyaAllah jumpa lagi tahun hadapan. Selamat Hari Raya.